Info-info aku dengar ada kes pembunuhan yang berlaku dekat belakang rumah Tok Abah. Siapa yang kena bunuh? Astaghfirullahalazim. Pipi Zola, budak kecil. Weh, siapa yang sanggup lakukan benda macam tu dekat pipi? Jom kita siasat. Okey, dia ni penyiasat untuk dalam kes kali ni. Siapa? Adudu. Boleh diharapkan ke tak ni? Risau aku. Dia ni tak hantar silap-silap. Dia ni yang buat something kat pipi kot. Tapi tak apa, aku percayakan dengan credibility untuk Adudu sebagai penyiasat. Okey, suspek yang pertama. Siapa yang Adudu suspek ni? Aku dah cakap dah, something fishy dalam kes ni sebab Adudu penyiasat, lepas tu dia suspect dekat si probe tu. Tantah. Adudu yang buat kot. Okey, suspek yang kedua yang Adudu syak. Siapa? Feng? Nama saya Feng. Aish. Dia ni something fishy juga sebab dia ada kuasa bayang. Maybe si Pipi tu pergi makan donat lobak kesukaan Feng, lepas tu dia pergi kidnap si Pipi tu kan. Tak apa, jom kita tengok suspek yang terakhir pula. Okey, dia ni suspek yang terakhir. Siapa yang muncul? Hai, Bobo Boy pula dah. Bobo Boy Halilintar boleh jadi kan. Dia zuzap, tiba-tiba tertikam si Pipi tu. Sudah. Susah. Okey, siapa yang kena tangkap sebenarnya? Siapa yang Adudu tangkap? Adudu ni kenapa Apa yang tak puas hati dengan probe sangat ni? Tapi betul ke yang probe bunuh Pipi Zola? Okey, dia ni lah sebenarnya dalang sebenar dalam kes kali ni. Siapa? Aduh. Apa? Dia pening aku macam ni nak settlekan dalam kes kali ni. Yang Adudu suspek Feng Bobo Boy dengan probe, tapi last pelaku yang sebenar Pipi sendiri. Stress nak jawab SPM ke ni sampai malah cakap lebih. By the way guys, kalau korang nak dapatkan jaket yang lawa macam aku pakai ni, order sekarang dekat tag Shopee tau. Serius lawa, berbaloi dan handsome kalau korang pakai.